Oh, lambatlah ambil makanan. Kau net cepat sikit. Bang. Alamak. Tak apa. Itu kan nak manager. Kau ni dah lah nerd muka kau. Saya tak tahu. Saya tadi nak ambil. Tak tepi nasi. Kau memang. Kau main sini. Bang. Duduk. Kau duduk. Kau tahu tak aku siapa? Aku brother, aku gangster, Mat. Saya tak sengaja bang. Abang dekat sangat bang. Saya orang jemput saya datang kenduri bang. Ya, lepas tu habis kau ingat aku datang tak ada orang jemput. Kau rumah jemput juga. Tahu. Aku muktamadkan hidup kau kang. Kau kang dah tak ada kang hidup kau. Bang, settle cara baik tak boleh ke bang? Kau nak apa? Kau nak settle baik macam mana? Bang maafkan saya. Maafkan. Kau ingat hari raya? Kau ada nampak kita hari raya ke? Kita kenduri. Kau mesti tak pernah kena pukul kan? Tak bang, saya selalu kena pukul bang. Tak ada. Muka macam kau mana-mana. Siapa nak pukul? Abang saya selalu pukul saya bang. Kadang dia orang kata tu training. Training? Abang kau training kau? Sebab abang saya 3 orang tu dia askar. Jadi dia training saya sebab saya bongsu. Abang kau askar 3 orang sampai? Pasal yang lagi 2 tu dia badan dia besar sangat. Dia bina badan. Oh. Sampai ke luar negara dia banding. Yang pakai minyak-minyak tu bang kan. Yang tough tu, yang berotot tu. Besar badan dia bang. 1 jari dia macam 3 jari saya bang. Kalau dia genggam tangan dia tu, penumbuk dia tu besar mana? Dia besar ni sikit lah. Bau besar muka saya lah. Besar muka abang. Oh, pedih tu kalau kena atas muka. Lepas tu abang, saya minta maaf bang. Tak ada apa. Baju ni pun abang beli murah-murah je. Tapi bukan abang nak pukul saya tadi? Bukan pukul, muktamad kan. Macam awak tak faham benda ni. Sebenarnya abang nak awak muktamadkan hidup tu, abang nak ajar awak macam mana untuk mudah hidup akan datang. Contoh kotoran-kotoran degil macam ni kan, ada sos, ada kari kan, susah hilang betul baju putih, betul? Susah bang. Kena baju baru jadi saya bersalah. Abang ajar kau. Kau tunggu sekejap. Abang tambah ilmu. Oh, okey. Sekejap, kau tunggu sekejap. Okey. Abang tukar baju lah sebab abang nak ajar, nak bagi kau ilmu. Abang ustaz ke bang? Tak, ni memang pakaian hari-hari lah. Cuma ni baju baru kenduri. Oh, okey. Kau tolong pegang aja. Jadi, ni sabun badang. Oh. Ini gangster. Badang. Aduh, saya salah faham tadi. Salah faham. Saya takut bang. Muktamad kan ilmu untuk menggunakan sabun badang membersihkan baju. Gangster jadi muktamad. Faham. Faham dia muktamad. Faham. Ni masukkan saja sabun badang satu. Satu skop. Satu skop. Lepas tu tinggal dalam 2 jam macam tu. Nanti akan dapat baju baru. Jom kita ngopi dulu. Lepas tu kita sambung tengok. So dah 2 jam. Bersih lah bang. Kebersihan muktamad. Kebersihan muktamad. Yang abang nak muktamadkan hidup kau. Inilah kebersihan muktamad. Hidup tu jangan cepat salah faham. Faham. Saya nak bagi tahu abang saya pasal ni. Sekejap. Kenapa? Nak bagi tahu pasal apa? Pasal ni Sabun badang. gangster, sabun badang ni guys. Okey, bagi tahu abang. Jangan sebut pasal gangster. Cakap pasal kebersihan tu muktamad je. Muktamad je. Jangan perkataan gangster tu ramai orang salah faham. Nanti kan dia cari saya pula. Jadi masalah lain pula. Padahal kita cerita pasal membersih. Okey, faham. So gangster tak payah sebut lah. Gangster jangan sebut. Gangster pukul semua tu nerd jangan sebut. Cakap muktamad je. Muktamad kebersihan je. Kebersihan. Okey. Terima kasih banyak bang. Abang lagi sampai pintu pagar depan tu. Abang exercise. Jauh tu. Exercise sampai pintu pagar depan tu. Masa tu line telefon dah okey, telefon tu abang. Okey, boleh. Boleh? Okey. Okey. Baju betul abang tu lagi.